Apakah hukum wanita beranak dengan doktor laki-laki? Boleh. Doktor tu laki dia. Faham? Taklah, bukan doktor laki dia, orang lain lah. Dengar baik-baik. Asal hukum, okey? Perempuan tidak boleh beranak melainkan dengan doktor perempuan. Melainkan jika tidak ada doktor perempuan, barulah dikira harus doktor laki-laki. Kerana apa? Masalah beranak ini bukan tubik ku rambut anak, tubik ku kemaluan. Faham lagi? Ini masalah. Jadi asalnya manusia ini dia ada aurat. Apa makna aurat? Ma yahrumu nazruhu. Anggota yang haram kita tengok. Okey? Haram tengok. Bila haram itu saja-saja. Sebab tu orang yang jadi tok muding boleh tak tengok kemaluan orang? Cik jawab. Tak boleh. Dia kata boleh masa nak sunat saja. Jadi atas title tu muding nak selok kain orang tak boleh. Dia pergi surai selok kain Tok Imam. Tok Siok. JKK. YB. Tulang YB dah akan spender itu. Pokoknya haram. Kata Tok Bilal, apa awak tengok kemaluan dia? Saya Tok Muding. Kena faham baik. Tak boleh tengok. Bila boleh tengok? Masa nak potong kemaluan, nak khatan. Apa kena tengok? Dah kalau tengok tak lain, bahaya. Boleh jadi licin. Dia tak mau tengok. Allah depan sikit. Belakang sikit. Belakang sikit, depan sikit. Rau. Habis tu. Habis. Kenapa? Mana tengok? Faham? Dah kawan tu. Dah mana tinggal telur saja. Maka tidak boleh doktor pakar mana pun melihat aurat pesakit. Haram doktor melihat aurat pesakit. Bila kata tidak haram, mesti lihat untuk merawat, baru tidak haram. Dalam masalah beranak berkait dengan nyawa atau tidak? Berapa nyawa? 2, nyawa mak, nyawa ibu, nyawa bayi. Faham? Dia bukan bab-bab benda kecil, sakit jerawat dan bisu dan sebagainya. Faham? Maka wajib dengan doktor perempuan. Bila tidak ada pilihan, maka dia angkatkan hukum haram doktor laki-laki. Dalil Allah sebut dalam Quran, faman ya'turra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang masuk dalam situasi tidak lagi boleh memilih, dan ketika itu kritikal, maka bukan sengaja dan berlebih-lebihan, tidak berdosa, mana tidak haram. Ngakak di padang pasir 3 hari tak makan, lapar, jumpa bangkai. Asal hukum bangkai halal ke haram? Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah haramkan kamu makan bangkai. Tapi oleh 3 hari merakok tak jumpa makanan, jumpa bangkai. Boleh pilih tak? Tak ada pilihan untuk selamat nyawa. Fala isma alai. Masa tu tak berdosa. Bila berdosa? Boleh pilih. Ngakak, jumpa bakar tikus sekor. Alik ni nasi kabu sebuku. Tinggal nasi kabu 3 tikus kali ya. Faham lagi? Hukumnya bila boleh pilih, darurah tak? Darurah tak? Tidak darurah. Faham? Tak ada pilihan. Ada yang haram saja. Ad-darurah tubihul mahdurah. Bila darurah tak ada pilihan, maka dia mengangkat hukum yang ini mengharuskan yang asalnya haram. Jadi asalnya kalau doktor lelaki haram, dah tak ada pilihan, doktor puan tak ada, maka jadi haram kepada harus. Faham lagi?